the moment that paling saya ingat adalah Proton Tech Showcase. Dalam banyak-banyak kita mencari identiti, apa itu podcast tengah habis? Satu adalah apa kita nak cover. Sebab technical falsafah yang kita selalu bawa ni jarang orang buat. Kan? Dan kedua, bahasa Melayu. Oleh dua orang yang cakap Melayu boleh, tapi nak menyampaikan dalam bahasa Melayu is a totally different thing. Apa yang buat saya paling terkejut hari tu, our audience yang datang, yang 20-30 orang, kita buka jemputan, dia datang untuk tengah habis tu, semua soalan dia adalah soalan dalam bahasa Inggeris. And bukan bahasa Inggeris yang English yang betul-betul power punya tau, yang akademik punya. That got me thinking, kalau dia ni English dia bagus, kenapa dia nak tengok podcast tengah habis ni? Sebab kita bina bahasa Melayu ni untuk, at the time we started probably kan, kita thinking that mungkin ramai kurang faham kalau konten dalam bahasa Inggeris. So kita nak lebihkan akses kepada mereka yang tidak mahir. Tapi kita masih dituntut oleh mereka yang mempunyai bahasa Inggeris yang betul-betul pekat, yang they have other choices elsewhere in English. I was thinking that inilah kita punya audience sebenarnya. Audience kita, dia nak satu medium yang dia boleh, mungkinlah dia boleh banggakan sebab ini adalah bahasa kebangsaan. And dia tonton, and hopefully for the quality that we bring, for the guests that we bring on also, and also for the fact that it's a nationally driven podcast. And bagi saya that was the eye opener for me lah.